Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan sekalian, apabila disebut tentang syirik, ramai membayangkan penyembahan berhala pada zaman dahulu. Namun, hakikatnya, syirik tidak semestinya hadir dalam bentuk yang jelas dan mudah dikenali. Dalam dunia moden hari ini, ia boleh muncul melalui kepercayaan, budaya, amalan spiritual tertentu, malah melalui kandungan digital yang dilihat setiap hari. Persoalannya, sejauh manakah mahasiswa IPT di Malaysia memahami bahaya syirik dan mampu mengenal pasti manifestasinya dalam kehidupan semasa? Dokumentari ini akan membawa anda meneliti satu kajian yang mengkaji persepsi mahasiswa IPT terhadap syirik, jenis-jenisnya, bahayanya, serta bentuk-bentuk syirik yang muncul dalam era moden. Dalam Islam, syirik merupakan dosa yang paling besar kerana ia merosakkan asas tauhid seseorang Muslim. Syirik berlaku apabila hak Allah Subhanahu Wa Taala disekutukan dengan sesuatu yang lain, sama ada dalam bentuk kepercayaan, pergantungan, pengagungan atau ibadah. Namun, cabaran hari ini berbeza sebanding zaman dahulu. Syirik tidak lagi muncul hanya melalui penyembahan berhala. Sebaliknya, ia boleh hadir dalam bentuk yang lebih halus dan terlindung melalui budaya popular, ritual tertentu, media sosial dan pelbagai untuk spiritual moden. Keadaan ini menjadikan isu syirik semakin sukar dikenal pasti, khususnya dalam kalangan generasi muda yang hidup dalam dunia digital. Bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam, satu kajian kuantitatif telah dijalankan melibatkan 194 orang responden daripada pelbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kajian ini meneliti 5 aspek utama: kefahaman asas tentang syirik, persepsi terhadap jenis syirik, manifestasi syirik dalam konteks moden, bahaya syirik terhadap individu dan masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan dalam kalangan mahasiswa. Data diperoleh melalui soal selidik Google Form dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa akidah merupakan asas utama dalam kehidupan seorang Muslim. Para sarjana menegaskan bahawa tauhid yang kukuh menjadi benteng kepada pelbagai bentuk penyelewengan kepercayaan. Kajian-kajian semasa turut menunjukkan
bahawa ancaman terhadap akidah hari ini semakin kompleks. Ia bukan sahaja datang melalui ajaran sesat, malah melalui media sosial, budaya popular, teori konspirasi, amalan mistik serta kepercayaan yang bercampur serta unsur khurafat. Oleh sebab itu, kefahaman yang tepat tentang syirik menjadi semakin penting dalam menghadapi cabaran dunia moden. Kajian turut menunjukkan bahawa kebanyakan responden dapat membezakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Mereka memahami bahawa syirik akbar boleh membawa implikasi yang sangat besar terhadap akidah seseorang. Selain itu, mahasiswa juga mengaitkan riak sebagai salah satu bentuk syirik kecil yang perlu dijauhi. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar bukan sahaja memahami syirik pada peringkat teori, tetapi turut melihat kepentingan menjaga hati, niat dan pergantungan kepada Allah dalam kehidupan seharian. Antara dapatan yang paling menarik ialah kesedaran mahasiswa terhadap bentuk-bentuk syirik dalam dunia moden. Majoriti responden menganggap amalan mendapatkan perlindungan daripada bomoh sebagai bentuk syirik yang masih berlaku dalam masyarakat hari ini. Mereka juga mengaitkan kepercayaan terhadap tangkal, azimat dan ramalan nasib sebagai perkara yang boleh menjejaskan akidah. Selain itu, ramai responden berpandangan bahawa media sosial boleh menjadi saluran penyebaran unsur khurafat dan kekeliruan akidah. Budaya, virus serta trend spiritual moden yang tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah juga dilihat berpotensi menormalisasikan amalan yang bercanggah dengan tauhid. Ini menunjukkan bahawa mahasiswa dari hari ini semakin sedar bahawa ancaman syirik tidak semestinya datang dengan bentuk tradisional tetapi boleh muncul dalam bentuk yang lebih moden dan terselindung. Kajian juga menunjukkan bahawa mahasiswa sangat menyedari bahaya syirik terhadap kehidupan manusia. Mereka percaya bahawa syirik boleh merosakkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Bahkan, syirik juga dikaitkan dengan hilangnya ketenangan jiwa, kelemahan rohani dan keruntuhan nilai hidup berasaskan tauhid. Lebih penting lagi, responden melihat bahawa kesan syirik bukan hanya terhad kepada individu. Ia turut memberi kesan kepada keluarga, generasi muda dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesedaran ini menunjukkan kematangan pemikiran mahasiswa dalam melihat syirik sebagai ancaman kepada peribadi dan peradaban umat Islam. Apabila ditanya mengenai langkah pencegahan, hampir semua responden bersetuju bahawa pendidikan akidah perlu diperkukuhkan secara lebih sistematik di institusi pengajian tinggi. Mereka juga menyokong penganjuran seminar, forum dan program kesedaran berkaitan tauhid dan syirik. Menariknya,
Responden mahu contoh-contoh syirik kontemporari dijelaskan secara telus dan jelas supaya mahasiswa lebih mudah mengenal pasti ancaman semasa. Pada masa yang sama, mereka melihat media digital sebagai ruang dakwah yang boleh dimanfaatkan secara positif. Namun, benteng yang paling kokoh menurut responden tetap kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama pendidikan pemeliharaan akidah. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa mahasiswa IPT di Malaysia mempunyai tahap kefahaman yang sangat tinggi terhadap isu syirik. Mereka memahami bahawa syirik bukan sekadar isu sejarah atau perbahasan teori. Sebaliknya, syirik merupakan ancaman yang masih wujud dalam kehidupan moden melalui pelbagai bentuk yang lebih halus dan terselintur. Kajian ini turut membuktikan bahawa mahasiswa melihat pendidikan akidah sebagai benteng utama dalam menghadapi cabaran tersebut. Dalam dunia yang dipenuhi maklumat tanpa sempadan, kekuatan tauhid bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan. Dan benteng paling kukuh untuk mempertahankan akidah ialah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup yang sebenar.